Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Roka Roki di sini. Ya, selamat datang ke channel saya Roka Roki. Kepada mereka yang masih belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan follow saya dekat platform sosial media saya yang lain, FB, Insta dan juga TikTok. So dalam video saya kali ni kita nak review sebuah skuter lagi guys. Jangan marah guys pasal skuter ni, sebab sekarang ni memang skuter je yang banyak dilancarkan. Motor-motor lain kurang. Betul tak? Tahun ni je saya rasa dah 6 biji ke 7 biji skuter yang telah dilancarkan model baru. Dan mungkin satu hari nanti kita akan jadi negara macam Indonesia, Vietnam, Thailand yang memang penuh skuter je guys. Itu hari saya pergi Indonesia nak jumpa kapcai guys, memang susah guys. Memang kebanyakannya memang skuter. Dan inilah subjek kita hari ni. Skuter gajah Kymco AK550. Jom. Alright guys, ini dia Kymco AK550 Premium. Ni skuter gajah 500cc. So dalam Malaysia ni saya rasa ni top 3 lah antara skuter-skuter premium, skuter gajah yang cukup popular di dalam geng-geng skuter maxi ni. So saya rasa lagi dua tu korang tahulah model apa. And di antara tiga tu ada dua yang harga dia cukup premium. And package dia pun cukup premium. Ini salah satu AK550 daripada Kymco ni. Korang tengok lampu belakang dia. Motor ni memang jenahak. Kalau korang bawa dari belakang nampak macam bawa motor superbike. Sebab besar guys. Dia punya berat dia pun boleh tahan jugalah 240 kilo ish macam tu lah. Tapi nak double stand dia tak susah pun, nanti saya tunjuk. So ini kita pusing-pusing dulu, kita tengok dulu rupa luaran dia sebelum saya cerita tentang specs dia lah. So yang korang nampak ni lampu DRL dia running light dia. Lampu betul dia kita kena tekan sendiri guys. Tapi kena start engine dulu. Jom kita start dulu engine. Sekarang dah ada lampu hijau kat situ. Ini lampu dia, tengah dah hidup. And lampu high beam dia, jom kita tengok. Ini high beam dia guys. Semua lampu hidup. Ini design exhaust dia. Double barrel. Jom saya belanja sikit bunyi dia. Alright, ini paparan meter dia. Cukup lebar, cukup besar. Ada dua, satu sebelah kiri dan kanan ni dia menggunakan LCD digital. And kat sebelah tengah ni ada satu TFT meter bulat ni full coloured. Ini korang boleh connect dengan phone korang and korang boleh tukar-tukar lah. And just for your information, lampu dia tak berkelip-kelip macam ni guys. Pada mata kasar saya dia tak berkelip, dia terang aja. Cuma kamera kita ni tengah record 30 fps dia jadi berkelip-kelip. And saya harap untuk model seterusnya dia orang buat je lah full TFT. Sayang meter yang cukup lebar ni tak diutilize sepenuhnya. Saya rasa kalau dia buat full TFT meter, full coloured, memang cun. And kita tengok dekat sini, dekat cockpit dia. Ini cockpit dia guys, macam-macam button ada. First kali tengok ni, ini adalah button lampu yang saya cakap tu. Kalau korang jalan malam-malam jangan lupa tekan on lampu. Ni biasalah high beam, lepas tu nak passing. And then dekat sebelah dia kita ada button cruise control atau auto cruise. And kita ada button ni guys untuk windscreen yang cukup tinggi ni. So sekarang windscreen saya berada dekat paling bawah. Ini untuk meroket, untuk dapatkan top speed. Tapi kalau untuk keselesaan naikkan, tekan saja button. Tekan, turun, turun balik. So windscreen dia ni cukup tinggi. Bila saya buat paling tinggi, kita bawa laju-laju 160, 170. Angin dia tu ngam-ngam dekat ubun-ubun helmet tu. So memang paruh. And dekat depan ni ada button mode kat sini. And ada button heated grip dekat bawah ni. Kalau korang rasa tangan korang sejuk, korang boleh lah panaskan grip ni. And button mode ni korang boleh tukar mode sewaktu dia duduk diam macam ni je, dia tak bergerak. Kalau dia tengah bergerak tak boleh guys. So ada dua mode, ada power mode. Sekarang ni warna orange, power mode. And kita ada warna biru ni, rain mode. Kewajipan maxi skuter kena ada kompartmen yang besar ni.
Ya, itu dia guys. Kita ada kompartmen yang cukup besar, cukup dalam. Boleh muat dikatakan satu biji helmet full face dan juga satu helmet open face. Seat dia cukup besar, cukup lebar guys. Memang korang rasa macam duduk atas sofa yang cukup selesa. And kompartmen sebelah kanan pun ada, cukup dalam guys. And ada satu charging port dekat dalam tu. USB charging port. Nanti kita test. Motosikal ni dikuasakan dengan enjin 2 silinder 550cc, dual overhead cam, liquid cool yang menghasilkan kuasa sekitar 51 HP dan juga 52 Nm of torque, and menggunakan sistem transmisi CVT automatis. And korang tengok kat sini dia menggunakan belting yang cukup besar ni, macam motor-motor cruiser. Sistem suspension belakang dia menggunakan monoshock dekat sebelah kiri ni, korang tengok. Dan sistem suspension hadapan dia menggunakan USD fork. Sistem brake hadapan dia menggunakan 2 disc. Caliper guys, radial daripada Brembo. Kenapa dah kena pakai Brembo? Sebab motor ni guys, laju guys, dia boleh pergi 190 ke 195 km/h. So kita kena ada brake yang padu untuk berhentikan motor yang laju dan saiz badan besar dan berat macam ni. Ini memang padu lah. And ada datang dengan ABS dual channel depan belakang and cornering ABS. Saiz rim dia depan dan belakang 15 inci. Lebar tayar depan pula 120, lebar tayar belakang 160. Alright, jom kita tengok tahap ketinggian skuter ni. Itu dia. Okey. Kedua-dua kaki saya 1/3 lah daripada tapak kaki saya, kiri dan kanan, boleh berpijak dekat atas jalan raya. Tapi sebenarnya guys, dia bukan sebab dia tinggi tau. Ketinggian saya 168, 169 macam tu lah. Bukan sebab motor ni tinggi. Sebenarnya dia rendah je, 785 mm je seat height dia. Dia jadi rasa tinggi ni sebab dia punya seat dia ni lebar. So kaki kita terbuka besar kan. So dia jadi macam tinggi lah. Sebab kaki kita dah macam terkangkang kat atas ni. Kalau dia tak kalau dia tak tu, dia okey je macam ni. Kalau let's say saya tak duduk atas seat kan, memang boleh flat foot lah. Tapi bila kita duduk, memang kaki kita terbuka and kita akan terkangkang sikit lah. Okay, ni saya demo angkat 240 kilo. Dia tak susah pun, senang aja. Alright, kita naikkan dulu windscreen. Baru boleh bercakap guys. Dari segi riding position ataupun riding style dia sedikit berbeza dengan kebanyakan maxi skuter bawah 250cc. Sebab dia jauh guys daripada handlebar ni, badan kita jauh sikit and kaki kita macam skuter lah ke depan. So dia lebih rasa macam bawa motor-motor cruiser, motor-motor easy rider. Tapi tinggi lah kan. Kalau maxi skuter bawah 250cc, selalunya badan kita kat depan ni macam ni. So kita bawa motor rasa macam melepek je badan kan. Sebab badan kita rapat dengan handlebar ni. Jadi tak guys, jauh ke belakang, selesa. Dari segi enjin memang smooth, and paling saya suka bila kita bawa slow gila kan. Ini kira tak cukup slow ni. Saya pernah bawa masuk KL, saya bawa lagi slow pada ni. Motor ni stable je. Dia tak rasa macam dia nak tip over tau. Walaupun korang bawa slow gila. Nak bawa motor ni dalam keadaan jam teruk pun tak ada masalah. Saya dah bawa dah jam paruk punya. Tapi kita straight je lah. Kalau boleh korang straight je, jangan korang mencilok melintang lah. Sebab motor ni bila dia berhenti terasa lah berat dia tu. Bila dia bergerak, berat tu hilang. Motor ni memang dia well balanced. Dari segi power memang setanding lah dengan skuter-skuter 500cc ke atas yang lain. Memang melantak-lantak. Kalau korang buka je throttle ni,
Dia nak pergi je guys. Gila. Memang syok lah. Memang korang akan steam lah bawa motor ni. Sebab memang berkuasa lah. Dan ini dia memang sentiasa ada power guys. Korang buka je dia nak pergi. Oh. Oyo. Oi. Laju. Laju dia. Kalau korang nak cruising 16 ke 17 ke, tak ada masalah guys. Korang boleh je cruising pada kelajuan macam ni. Macam ni kan, 15 kan, tak ada masalah. Korang nak cruising pada kelajuan macam ni, tak ada masalah. So windshield dia ni memang function. Kalau korang naikkan habis, memang korang boleh santai je. Cruising 16, 17 tegak. Tapi kalau korang turunkan windshield ni, korang nak cruising pada kelajuan tu, kena tunduk sikit lah. Segi suspension, dia saya cukup soft, lembut lah. Kalau nak layan city ride kan, jalan tak rata macam ni nampak ni. Contohlah saya bagi ni, ni. Dekat Malaysia ni nak cari jalan tak rata senang je. So pada saya suspension lembut jadi sesuai lah kan untuk city ride. Jangan jalan yang tak rata je ni so dia serap semua. Segala ketidaksempurnaan jalan tu dia serap so badan kita terjamin. Tengok tu, masuk dalam lubang terus. Alright guys, sampai sini saja video saya kali ni. Diharap korang terhibur dan dapat sedikit sebanyak informasi berkenaan Kymco AK550 ni. So dari segi spek and features, pada saya memang cukup padu. And harga jualan dia pula bermula daripada RM65,500 sahaja. Kalau korang pandai cari dealer, korang boleh dapat harga yang lebih baik saya rasa. Sebab ini under Modenas, mestilah boleh bagi harga yang terbaik. Alright guys, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.